Konflik Asia Barat telah memasuki minggu ke-6 dan krisis tenaga global terus meruncing apabila laluan perkapalan strategik tenaga dan bahan mentah di Selat Hormuz lumpuh. Kira-kira 20% bekalan minyak dunia yang melalui selat telah tersekat, menyebabkan bekalan minyak yang boleh dijual berkurangan dan harga minyak naik mendadak. Bagi Malaysia, walaupun kita menghasilkan minyak sendiri, pengeluaran minyak domestik hanyalah sekitar 350,000 tong sehari. Sedangkan penggunaan harian adalah sebanyak 700,000 tong sehari. Oleh itu, Malaysia masih perlu mengimport minyak. Kira-kira 60% minyak kita diimport daripada Asia Barat dan sekitar 40% keperluan kilang penampisan kita bergantung kepada laluan Selat Hormuz. Konflik Asia Barat telah menyebabkan kos penghantaran dan insurans logistik naik berlipat ganda. Kos logistik perkapalan telah naik sebanyak 3 kali ganda, manakala harga insurans logistik pun melonjak sehingga 16 kali ganda. Bukan itu saja, setiap pembelian turut dikenakan premium yang berganda kerana permintaan yang amat tinggi dan bekalan yang semakin rendah. Kesemua kos ini dimasukkan dalam harga akhir yang dibayar oleh pengimport, iaitu actual delivered price, harga sebenar produk Malaysia yang tiba di sini. Bekalan yang rendah, permintaan yang tinggi, ancaman keselamatan, kenaikan kos penghantaran dan insurans yang berlipat ganda, kesemuanya menyumbangkan kepada harga akhir RON 95 dan diesel yang menaik secara mendadak di seluruh dunia, termasuklah di Amerika Syarikat, Jepun, China dan seluruh Asia Tenggara, menjadikan ini suatu krisis tenaga global. Bayangkanlah, semua negara mahukan bekalan minyak di negara mereka cukup, sedangkan stok semakin kurang. Alhamdulillah, bekalan minyak kita lebih kukuh berbanding dengan negara lain. Petronas dan syarikat-syarikat minyak lain menguruskan sumber negara dengan bertanggungjawab. Dan ini kita dapat melihat melalui stesen-stesen minyak yang terus beroperasi. Rakyat Malaysia masih boleh membeli minyak. Ada negara yang sudah mencantum minyak, malah beratusan stesen minyak di negara lain telah ditutup kerana kurang bekalan. Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasaran. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65 bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelayakan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter. Seramai 340,000 penerima budi individu dan petani-petani kecil di bawah budi agri-komoditi menerima bantuan tunai bersasar diesel sebanyak RM200 yang kini dinaikkan untuk sementara waktu kepada RM300. Rakyat Malaysia juga menikmati RON 95 pada harga RM1.99 untuk 200 liter sebulan, dan kalau kita kira sebenarnya telah menikmati subsidi sehingga sebanyak RM456 sebulan. Kerajaan kini menanggung kos subsidi petrol dan diesel sebanyak RM6 bilion berbanding dengan kos sebelum perang, iaitu RM700 juta demi melindungi rakyat daripada beban kenaikan harga yang mendadak.